Saya cakap pada tuan-tuan, saya bawa PA saya yang baru pergi ceramah di Singapura. Dia baru ikut saya. Saya kata, Man, pergi ambil tiket, ambil boarding pass. Saya duduk atas kursi. Saya kalau duduk atas kursi, saya tak duduk macam ni. Saya duduk bersila, tuan. Airport tak airport, saya duduk bersila relax. Pakai pula baju buruk, kopiah pula RM2.5 punya tu. Habis dapat boarding pass. Budiman pass dekat saya pula goodies bag. Orang bagi semalam ceramah, dia bagi kat saya. Saya pun buka, menatang apa ni. Rupanya dia bagi mak. Mak, 5 mak. Cintailah Rasulullah. Loh, cantiknya mak mereka bagi 5. Gemuk-gemuk pula tu mak dia. Saya kata nak bawa tam mana ni, Man? Kita nak pergi ke Kuching, Singapura Kuching. Mana boleh bawa beg dah penuh. Tak apalah. Hang ambil satu, saya ambil satu. Hak 3 ni, Man, kita sedekah dekat orang. Kamu tengok nanti bila kita sedekah, Tuhan balas serta-merta ke tidak? Saya pun duduk situ. Bangla 3-4 orang lalu. Assalamualaikum. Saya pun jawab, Waalaikumsalam. Dalam hati saya kata, mesti dia kata aku Bangla juga ni. Tak apalah, muka pun lebih kurang. Mai satu hamba Allah, dia jalan-jalan, dia patah balik. Dia datang balik, Ustaz Kazim ke ni? Ya. Ya Allah, bertuahnya saya jumpa dengan Ustaz. Abang nak ke mana boleh tiket? Saya ambil satu mak abang, tak ada apa nak hadiah. Saya hadiahkan mak pada abang. Ya Allah, Ustaz. 6 harakat tak. Saya tak kenal, dia kenal saya lah. Saya tak kenal dia. Dia pun belah dengan mak-mak tu tadi, tuan-tuan. Datang pula satu lagi orang. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke ni? Ya Allah, Ustaz. Dia ambil, tuan-tuan. Dia salam dengan saya. Saya kata, abang apa? Salah apa benda ni, abang? Tak apa, Ustaz. Sedekah untuk Ustaz. Abang. Boh, tuan-tuan. Lah. Tak sampai 5 minit. Ada lagi 2 mak ni, tuan-tuan. 2 lagi mak. Saya kata, Man, jom kita pergi makan cendol kat atas, tingkat atas airport Singapura tu, makan di atas. Naik eskalator tu, jumpa makcik tengah duk mop cleaner punya makcik ni. Assalamualaikum, Ustaz Kazim. Ya, Kak. Sihat, Kak? Sihat, Ustaz. Ustaz nak balik mana? Saya nak pergi Kuching, Kak. Man, bagi dekat akak satu. Saya bagi dekat dia, tuan-tuan. Dia buka. Ya Allah, dia cium mak tu. Terima kasihnya, Ustaz. Sama-sama. Saya pun minta cendol. Bila saya ledak cendol, datang satu pakcik. Assalamualaikum, Ustaz Kazim ke? Ya. Nyembang. Salam lagi. Abang, apa ni bang? Sedekah, Ustaz. La ilaha illallah. Habis abang ni, tuan-tuan, datang pula suatu pakcik dengan makcik umur dah 70-an. Ustaz, suami saya ni tak sihat. Boleh tak Ustaz doakan? Saya pun bangun, saya baca doa ini, tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum. Baca doa dekat dia. Pakcik tadi ambil duit, bagi lagi dalam poket saya. Abang, saya bukan jual jampi bang. Sedekah sama awak, kata dia. Duduk saya, tuan-tuan, makan cendol lagi. Datang satu makcik berlari-lari. Apa hal pula makcik ni? Dia ambil bil saya tu. Kak, apa hal kak? Saya nak bayar untuk awak, kata dia. Dia bayar, tuan-tuan. Dia bye-bye. Ustaz, sudah bayar tau. Baik-baik kak, terima kasih kak. Saya kata kalau tahu dia nak belanja 3 mangkuk sebalon, tuan-tuan. Satu mangkuk tu RM16.90 cendolnya, tuan-tuan. Lah, Singapura dolar tu, tuan-tuan. La ilaha illallah. Saya pun buat keluar 3 sampul surat. Man, buka man. Apa benda dia orang bagi? Pakcik yang di bawah tadi, tuan-tuan, dia bagi saya $30. Abang yang muda ni, tuan-tuan, dia bagi saya $100. Pakcik yang tua yang sakit tadi bagi saya $50. Tak sampai setengah jam, 2 mak yang saya hadiah pada mereka tadi, Allah balas $180. Kalau tuan-tuan yakin dengan Allah, tuan-tuan tak kedekut. Panggil balik tabung tu. Aku boleh masuk, minta balik tabung tu, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni, tuan-tuan, dia balas ni. Ya Allah. Saya kata dekat Man, nampak tak depan mata hang?
Macam mana Allah Ta'ala balas? Kalau kita bagi kerana Allah. Saya buat ni man sebab saya nak tunjuk pada kamu, Allah tu maha kaya, Allah tu maha pemurah. 180 ni sesedekah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya kata 180 ni ambil kat saya tak mau. Buat denak saya tak. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan. Nombor 1, kalau nak jadi kaya, banyak sedekah, tambah-tambah bulan Ramadan ni. Sebab tu Rasulullah, dia bukan suruh orang sedekah. Rasulullah dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, lebih laju sedekahnya daripada angin yang bertiup. Dengan sebab kita bersedekah ni, kerap bersedekah ni tuan-tuan, orang doa banyak. Sakit kita orang ziarah, sakit kita orang doa. Allahu Akbar. Tadi bos tuan-tuan tanya saya, Ustaz macam mana? Sakit sekarang macam mana? Sihat. Tengok muka saya pun sekarang relax. Sihat. Tuan-tuan tahu tak? Sampai sekarang orang duk hantar ubat lagi pada saya. Duk hantar lagi suplemen pada saya. Saya tak tahu siapa pula hantar ni. Apa benda aku nak makan. Macam-macam ubat dihantar tuan-tuan. No prep lah, apa ke prep lah, tanpa apa pula tuan-tuan ni. Oh, sampai sekarang ada 2 kotak no prep ni. Ya Allah. Sagi pergi hantar pula galik natang apa pula ni. Isteri saya kata ni bukan menatang. Ni suplemen jelah. Bahasa orang pekan, aku orang kampung. Orang kampung ni bila tengok apa, menatang apa ni. Orang pekan kata tu bukan menatang, tu hanger. Yalah pula lengan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya nak cakap, bila kita sedekah, Tuhan akan bagi apa? Tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni. Yang pertama, ketenangan jiwa. Orang yang kaya ialah orang yang tenang jiwa dia. Dia tak ada stres. Bila tak ada stres, senang tidur. Saya dah bercakap sejam. Senang tak tidur? Subhanallah. Itu maknanya tenang jiwa, relax. Subhanallah. Banyak sedekah tu. Yang mana faham? Tak faham sudah tuan. Ini pukul 2 pagi tak tidur lagi. 1 pagi tak tidur, 3 pagi tak tidur. Dekat-dekat subuh baru tidur. Stres. Kalau kita bagi tuan-tuan, orang doa. Tambah anak yatim bulan puasa. Sebab tu pada bulan Ramadan ni yang paling mewah anak yatim. Tuan-tuan pergi rumah anak yatim, tutup lah. Tutup. Nak ajak buka puasa, habis. Minta maaf. Minta maaf encik, tiap malam ada encik. Kalau encik nak sponsor tahun depan insya-Allah lah. Tu penyelia anak yatim cakap. Tiap malam NGO, YB, orang kaya, orang kelak, masjid. NGO tambah K macam-macam tu. Tiap malam bawa anak yatim buka puasa. Mewah tak? Mewah. Rezeki Tuhan bagi banyak. Daripada kasut sampai ke songkok kita sponsor. Hebat orang Malaysia. Anak tak yatim berbelai baju. Anak yatim 30 pasang dapat. Anak tak yatim 2 pasang saja. Buka puasa kalau nak mewah, masjid lah anak tu. Menor dekat masjid buka puasa. Tu anak tak yatim. Sebab tu anak tak yatim, dia tanya mak dia, mak, bila ayah nak mati? Mak dia tengok muka. Mak, ayah aku mati, aku janda tau. Sibuk pun tanya ni. Sebab dia tahu anak yatim di Malaysia lebih mewah daripada tak yatim. Bagus orang Malaysia ni, rajin. Yang kedua, apa kelebihan sedekah? Allah Ta'ala bagi sihat. Bukankah orang kaya orang sihat? Orang sihat tu apa? Boleh makan segala benda, sihat. Makan es krim, ngok es krim. Cuba tengok orang sakit. Dia jilat es krim bagi tahu lah, hilang tu. Nak ke? Macam mana dia? Aku hanya mampu tengok je. Orang kaya ialah orang boleh makan semua benda. Sotong dia belasah, udang dia belasah, ketam dia belasah. Cuba yang sakit. Tak makan mak, ketam ni pesur ni mak, ketam ni mak. Oh my God. Kaya apa benda ni tak boleh makan, benda ni tak boleh makan. Orang kaya, dia boleh makan semua. Kaya tu.
nak jadi macam tu sedekah.